saya pernah melalui sekolah pendidikan khas. Kalau mengamuk ke apa ke, dah boleh faham lah itu apa nama dia? Murid autism apa lagi. Sedangkan murid-murid yang masalah pembelajaran pun ada yang mengamuk, tiba-tiba mengamuk kan. Ada mengamuk itu saya cakap itu semuanya di bidang doktor, di bidang cikgu, bukan bidang saya. Saya ni pelajar saja, tapi saya pernah nampak bila dah jadi macam tu, nak tak nak kena psycho cara baik kena bagi kasih sayang, bukan cium, bukan, dia bagi yang terbaik sebab nak belajar, supaya dia tahu okey bila dia dah habis sekolah dalam diam-diam ni, okey dia boleh menghafal ke apa ke, dia boleh tahu. Jangan biarkan dia tu je. Kena faham baik-baik tu je, supaya janganlah macam nanti yang jadi apa-apa dekat keluarga ni dah tak ada, anak ni terbiar pula, jangan macam tu.